Ramai orang yang takut apabila dengar harga emas jatuh. Tetapi tahu ke tak, bagi seorang penyimpan emas, ini bukanlah satu berita yang buruk. Tetapi berita gembira bagi penyimpan-penyimpan emas. Sebab apa? Mereka boleh mulakan dan tambahkan tabungan emas mereka dengan harga yang sama tetapi gram yang lebih banyak. Contohnya pada minggu lepas, emas tertinggi dalam sejarah iaitu 647 untuk 1 gram yang macam ni. Pada hari ini, emas telah pun turun kepada 587 untuk item 1 gram yang sama. Penurunan sebanyak RM60 untuk 1 gram. Tapi alangkah sedihnya kalau anda hanya melihat saja dan tidak ada lagi emas walaupun 1 gram. Sebab itulah pada hari ini, saya nak ajak anda untuk menabung emas bersama-sama dengan saya, dengan juga bimbingan saya. Macam mana caranya? Anda boleh mula simpan emas dengan Public Gold serendah RM100 sahaja dan dapat akaun emas Public Gold atas nama anda sendiri dan simpan emas yang sebenar. Pada bila masa, anda boleh keluarkan emas gram tersebut menjadi emas fizikal, tidak kiralah item apa sekalipun, item 1 dinar ke, 5 dinar ke, ataupun item 10 gram seperti dalam tangan saya ini ke, semuanya boleh. Anda tidak perlu risau sebab apa? Akaun emas Public Gold ini tidak ada komitmen bulanan. Anda boleh menabung pada bila masa dan juga anda boleh menabung ikut kemampuan anda sendiri. Macam mana caranya? Komen di ruangan bawah, saya nak, kemudian saya akan bantu anda untuk mulakan simpanan emas yang pertama. Apa lagi? Komen je, saya nak.